Assalamualaikum Ebi. Mana je hari ni? Hari ni kalau daripada lepas semarak subuh tadi, saya tukar baju kejap di sini kat Malaysia Jawa ni, ambil kawan-kawan plan kat Batu Pahat sebab ada program jahitan tulang belut. Selesai program jahitan tulang belut tadi, kami bergerak balik ke Segamat. Terhalang sikit lah, ada konvoi basikal lewat juga ada 1 jam. Kami terus pergi ke majlis kerja kahwin di bandar utama. Kemudian saya berpeluang merasmikan ada satu kedai baru, ayam, sedaplah ayam dia kan. Kalau nak datang, kedai dia di depan Kipmat ataupun di depan kedai Iko di bandar utama. Selesai rasmi tadi tu, saya ajak kawan-kawan lepas Zuhur tadi, kita singgah kejap di rumah Allahyarham Usman di Melayu Raya sebab tak sempat nak datang masa jenazah pernikahan tadi yang disemayangkan. Saya dapat info dari keluarganya lah. Selesai tu kita tu pergi ke Dapur Manis, ada program dengan tapak perumahan generasi kedua bersama dengan rakan-rakan daripada Taman Akasia. Jadi di sana baru saja selesai tadi, hampir jam 5.30. Dah baru saya sampai di Kota Jawa ni. So lepas ni mungkin nak balik rumah, nak siap-siap untuk solat maghrib.